Buat kecoh-kecoh, buat kecoh-kecoh, buat. Ni laki nama tu. Ada laki drone. Tak, fortune cookies. Tak boleh, ni untuk orang yang pakai hitam je. Years of education, yet no one taught us how to love ourselves. So we have to love ourselves, guys. So sick of going through the same shit over and over again. Putih ni, putih ni. Tengok. My soft era feels good. Tengok. Be patient when the time is right. God will bring it to you. Tengok. Dia ada putih. Oh. Allah. Apa? Dia akhir had bila belajar engineering. Gambar. Senang dekat malam. Aku ni orang kurang kaya tau. Awak nak apa? Sedang menjual-jual. Sofia, rasa vlog saya. Matcha. Ada beli apa? Saya beli matcha dengan oden. Yeay. Ni oden lah, tempat oden. Paksa rasin. Tengok ni ada kuadar. Berapa dolar? 9. 9 untuk satu. Malulah. Cantik je. Tengoklah kartun ni. Oh, cantik-cantik. Ni awak. Sesuatu dia. Boleh. Tengok. Orang kata grab dia pun. Excited? Yes. Where's the energy? Are you guys excited? Yes. Here you all. Are you excited? Yeah. Artists, get to know people, enjoy some good food, and honestly just have fun. Okay, black and white. Yeah, black and white. Story about that? Honestly, I didn't have time, so I just wear whatever was in my wardrobe. But I want to abide by the rules. You know what I'm saying? Yeah, that's all. Well, both of you are, aren't you? I'm wearing white for Wadi. Wow. Mostly, as you have been. Thank you for coming. I always. Masuk vlog. Masuk vlog saya. Hatiku aspalena. Paksa aku tetapkan keluarga. Sedang ku kan kehendak. Kakak
Telan-telan ni dah. Curi-curi pandang. Mr. Bean. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Ni saya tengok ni. One, two, three, yeah! Yasmin, you have one job. Girl, you have one job. Okay, jom kita makan. So with this sunny weather, kita orang decide untuk pergi piknik tapi depan, literally depan ni je. Let's go. Kayak kau batik kau. Tapi hari ni kena comel sikit. Sopan sikit. Kena tutup mata, tutup mulut. Macam kalau buka mulut habis. Comel kan? Tengoklah ribbon eye. Kan dapat ni. Najwa Noha nak buat booking untuk boyfriend ni. Nanti pernah kau balik ni. Taklah dia ada mata hitam. Jadi kau buka pakai tu. Ni sememen tudungnya. Segenap rasa. I have a 24 carat labubu. Mana kek batik je? Mana Sofia? Dia macam kat saya tempang. Cantik-cantik tempang. Tak baik dah. Kepala orang ada permanent condition. Ya, cakap. Shake saya korang. Sakitnya hati aku dengan botol siapa yang berais ni. Korang punya... Kereta. Satu kereta nak reverse. Mana Iman ni? Ya, kita tengok jalan. Rasa saya nak dukung. Tak selalu rasa macam ni. Kaya kau batik ko. Tunjuk sikit OOTD. Ini bukan ni DIY. Saya sopan tudungnya. Sopan Sopan gitu? Saya sopan. Alhamdulillah. Boleh button. Atas tak button. Buat busy. B. Dah masuk ke dalam tu. Dekat cantik asalkan tutup tak salah pilih. Tutup mata pun tak salah pilih. Kat komen macam semua cantik. Sebab itulah nasib baik gambar tu tak bersuara. Kalau buka mulut Orang TikTok boleh tekan live photos habis. kan, kalau buka live photo buka mata pun orang tak nak pilih. Cantik. Ini si cantik. Mana Ciking. All engage. Wih, buat sangat ni guys. Macam ni. Piknik kat sekolah. Ni dia nak record time mulut aku moncong-moncong macam ni. Tak ada video aku ni, korang daripada tadi tak berhenti bercakap lagi tau. Memang ada konten je. Nasib baik ada stabilizer. Kau tak punya macam tak saya ingat sebelah, minta maaf. Otih tak. Nasib baik punya stabilizer ada. Kau tak videonya center. Let's go. Banyak sangat ni. Macam nak buka ni guys. For all our food, chicken from Akak Oil and Gas. So kita ada ni Portuguese egg tart from Kakak Zati. Okay. Ni kita ada chicken from Kakak Kisi. Ni kita ada lempeng dan sambal ikan bilis from Ahda Kaisara. Ada. Okay. Lepas tu kita ada cheese curd from Najwa Noha. Najwa Noha hilang. Okay. Lepas tu kita ada kekok batik Kayak kau batik ko. from Kakak Ji. Cakap sikit. Kayak kau batik Lepas tu kita ada crab rangoon dari LA. Ini busy lagi. Okay. Kita ada spaghetti Jawa. Spaghetti goreng Jawa daripada Teh Aisyah. Kenapa gelak? Lepas kita ada Pops Bakes Max dari saya. Yes. Okay, lepas kita ada Bibimbabs dari Mana dia? Ini kan siapa? Sarsof. Okay. Lepas kita ada B Pizzeria daripada Kakak Sarah. Sarah.
Property. Lepas kita ada banana cake dengan air juice dari kakak Fifa. Lepas tu kita ada rose tteokbokki dari Sarah Sofia. Sarah Sofia hilang. Okay, dengan churros. Patricia. Mana Patricia? Let's go. Semua main peranan Betul. Kita ada lagi 2 menu belum sampai. Bihun dengan ice cream. Jangan record lah, aku nak cakap. Kita ada lagi 2 menu, bihun goreng dengan ice cream. Okay, kita tunggu itu. Yasmin, tak payah lari Yasmin. Makanan tak ada. Bihun by Yasmin. Bihun by Yasmin. Girls, tengok sini. What's going on? So kena berjoget je ke apa? Kita boleh buat. Tak nak semua berdiri. Good, macam football pun. Melainkan Basah. Dia tak basah, dia cabut. Dia Kita saya kaki. Tu sebelah kisi ada tu. Ada budak silat. Dia kat buku. Okay, posing berapa Celsius ni? Okey, ke tu kamera tu. LA center. yang bawah. Lagi. lah. Lagi. Ni nak tukar gambar Didi ya. Sofia jangan halang. Papa. Aku kalau tak ke Phone tu tak ada. Najwa ni diri yang cantik. Sekejap. aku ni memang tengah pakai kain telekong. Katanya skirtnya terketat sekali, dia tengah struggle. Sikit lagi pecah. Kena letak kat tepi lah ni POV-nya. Macam tu edit yang nak cepat. Yang menyanyi tu siapa? Siapa ni tak? Panas ni. Jari terbelah tadi sakit lah. Suruh orang lain tukar dah. Akrab. memang sepanas-panas ni kowe. Gigi. Orang atas ni tak akrab sangat. Orang atas tak akrab sangat. Repen ni tak dapat ni. Rasa kena bawah pokok juga. Terik. Lain tolong tengok okey ke tak gambarnya tu. Dia tengok kamera belum bagi kamera. Aku silap. Maaf. Okay, 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Kissy. Happy birthday to you. Sabar. Lagi sekali. Cukup 3 nak buat collage. Ada nak collage. Siapa yang ketawa tak cukup nafas ni? Mestilah kamera. Lah. Ya, aku memang betul. Saya ni orang warga emas sakit lutut ni. Saja je nak bagi tahu orang belakang lutut ni sakit ni. Saya dah Sebab dia rantan nak ketutup. Boleh lah. Nak cakap. Tak apa pula. Sebab orang lain yang offer kau jangan cakap apa-apa lah. Caca je boleh komplain. Siapa yang terkelip tu? Last. Tak tahan sangat dah ni. Rasa semut. Tak nak sambungnya biar bagi kul. Apa dia cakap apa? Nampak bulu matanya. Tak nak nampak bulu matanya. Siapa? Nanti zoom lah. Ibu sekali. Freestyle. Okey dah. Apa yang freestyle pun. Kamera. Janganlah pijak. Tak tahu macam mana nak bangun. Ada nampak. Caca dengan Ellie kesian sangat tak nampak. Janganlah tutup. Tak ada, saya tak ada. Oh my god. Cacanya nampak tak? Nampak. Tak ada flash. Kalau ambil cover boleh mata. Caca nampak. Kalau tak nampak. Umairah tolong gaul bibimbapnya. Umay doa. Okey, Umay doa. Umay ni doa. Cepat. Buat kecoh. Jangan tutup kamera saya. Tak boleh buka mulut. Dia tak masuk. Saya dekat. Mulutnya tak payah buka pun tak apa guys.
Apa kita buku dia cantik tak estetik. Semua nak bermain ketuk ya. Tiga dua orang je ketuk. Abang fikir pula. Jangan tumpah-tumpah. Dah makan dulu dah. Spaghetti boleh tak sikit? Macam mana nak gentle parenting ni? Aku tak gentle bila kalau orang salah cakap. Jipas. Ya Allah. Sarah, tempat sudu-sudu makan. Hah? Sedap. Makan. Ambil dulu Saya dengan Elia pergi office, Lati keluar buat bodoh ke? Nak ayam bahagian tulang. Surat. Saya ada nak ayam. Bahagian tulang ada. Pistol boleh pistol? Boleh. Salah, macam mana? Okay, baru terima. Tadi dah terima. Bestnya dengan korang. Sofia, macam mana kita orang have fun tak try korang? Dah 15. Masa tak select. Alhamdulillah untuk sama. Makan. Bibimbap masih semua makan. Lepas tu saya Makan. Aku tanya semua. Sedap. Sekejap lagi saya makan. Cuti Jawa saya sedap ke? Bagi validation tu semua orang tolong. Kalau Jawanya kat mana? Kalau ada sungai, boleh masuk sungai. Tapi lah itu Jun bertambah-tambah ni. Hey guys, kecuali Ada dan Sarah Sofia. Buatlah sebulan 20. Jom kita pergi Jom! mandi kat sana. Jom! Sini. Kecuali Umairah tu. Kita dah macam ni. Ni gatal lah. Bila nak balik ni? Baru keluar island dia nak balik. Masuk sana dia. Ada masuk kita. Masuk kan? Ini makan sambil posing-posing. Sopan-sopan. Tutup mata pun tak salah pilih. Ni lambat lagi lah. Okey lah, dah. Nanti ambilnya 2 saat. Kurang rasa Korea lah, rasa Melayu. Tak capai tembak. Boleh thank you Ji. Kereta dia lapang tu. Kata-kata suka cakap member dia. Dah kena selfie tak bagi. Serius lah. Dah makan pun belum lagi. Tak puas ada. Nanti bergerak Yasmin, tak puas begini. Ulang balik jadi presentation. Dah tak cakap noted pun. Nak air sikit. Nak air. Nak air. Nak air. Nak air. Kat pasar malam tu. Dah orang campur. Ramai lah anaknya. Ada lagi ke tak dapat air? Satu lagi. Nak air. Wait, kalau kita jadi K-pop idol macam ni ke? Janganlah ke telinga saya kau sangat ni. Tak ada first kau takkan jadi K-pop idol. Tak, kalau kau kata idol tak patut ada kat situ. 15. Audition tak ada banyak. Itu leadernya nak challenge. Wait, gentle. Ni macam main apa yang nak buka iPad. Kalau nampak kad tu tergelak icebreaker. Tak payah nak icebreaker, dah break ice dahnya ni. Jadi semua ni naik F5 tau. Hidang atas meja Evan. Okay, sampai tu dah kita main teka-teki. Banyak apa yang banyak? Banyak sangat. Umar dah tak ada mood. Dia dah penat. Dia dah pening. Mak cakap daripada tadi orang bentang-bentang dia ambil gambar kau komplain. Bantai kau kan? Abang saya gentle sebenarnya. Ada dunia. Kau tengok orang cakap pasal dia pun dia tak sedar. Dalam dunia dia apa? Dia dah masukkan gambar dalam iCloud. Orang sini dah bincang berapa anak, berapa bulan, berapa bulan. Bosan lah. Kalau duduk dengan budak dua maut ni memang bosan lah. Tapi dah bagus lah, future planning lah. Kau bagi nak. Masalahnya future planning berangan. Semua orang tengok sana. Apa ni? Dengan apa Ni. Cakap kau. Cakap, kita buat ni. Step. 5, so 3. Aku nak lempeng tadi. Dia cakap sedap je, dia puji je. Sopan-sopan sikit ketawa. Paling sopan lagi begini. Nak Yasmin punya mata pergi dulu ni. Dan namanya Shereen. Sabarlah, makan pun belum lagi. Tak puas pun. Ya Allah. Kau nak jawab, kau ambil. boleh lah. Tapi Alif. Tanya dia nak warna apa, dia tak boleh nak warna. Awak nak colour apa? Pink tak ada.
Ke semua nak ambil satu? Tak tahu. Lepas tu pusing. Satu. Tu on you tau. Tak, semua ambil satu. Lepas tu sementara tu kita dapat. Belum main game dah gaduh. Dah senang lah jawapan. Aku tak faham ni macam apa. Letak semua tadi aku ni. Macam aku tengah faham ni. If someone wanted to annoy you easily, what would they have to do? Saya bercakap, dia pun sibuk nak bercakap. Ya ke? Macam kau je. Apa? Lepas tu kan. Saya punya soalan, what was missing from your childhood? Web tu. From your childhood. What was missing from your childhood? Jelah. Apa baru nak kali? Ada. Nan celanya dia ni. What have you learned about love? Alhamdulillah. Saya dah jawab ialah Cinta aku jauh sangat. Dia sebenarnya sejuk. Tapi kat main dia safe. betul. Dia saya komen. Kalau family, dia bound to love kita sebab kita family. Tapi kita punya partner, dia stranger yang dia choose to love kita. Tapi boleh apply kat friendship. Boleh? Tapi friendship bukannya tidur sekatil, mandi sebantak. Ada juga yang tidur sekatil. Tapi Selama-lamanya kalau ke? friendship, benda tu jarang. Korang macam dirapatkan oleh sesuatu. Tapi kalau love, benda tu macam out of nowhere datang kat kau. Love tiba. Saya boleh bosan sikit tau. Kau bodoh. Okay. Kita tak nak pasal dream. Apa? Cepatlah. What skill do you need to acquire to achieve your next goal? Skill apa? Soalan Iwan ke? Mengulang tu kuat. Awak syahadah tak? Oh, tempat kena. Nextnya kena syahadah. Oh my. Beragama sangat ni. Itulah goalnya ada. So skill yang diperlukan memorizing. Memorizing. It's your instinctive reaction when someone or something hurts you. What the fuck? Ke? Awak bukan macam Taklah, Sofia macam kalau dia hang tu pasal main-main. Betul sakit, dia macam what the fuck macam tu. What belief keep getting you into trouble? Tu kat kau yang pilih tau. Apa orang kata type A, dia macam always ada Teratur. plan. Macam career ke apa kan. So macam when things doesn't go its way, sedih. Kau orang kata macam apa, everything happens for a reason. Ada macam belajar untuk bersyukur. Macam redha. Tapi awak still organized. Still organized tapi macam bila benda tu tak jadi, kita more to redha. Jadi apa? Tidak, apa nama dia? Tak, aku nak explain. Dalam kes dia tak faham soalan dia. Sabarlah bagi. Oh, okey, dulu. Dia nak fikir jawapan sekejap lagi. Nak pergi jawapan lagi. Bisik jangan bagi. Contohnya, Awak punya husband. Maksudnya awak ada option yang paling ni tapi kiranya contohnya awak dapat kerja kat sini tapi awak pilih untuk balik Malaysia sebab ada parents awak kat Malaysia. Dekat mana you nak settle down Walaupun ada you have a big career ahead. Okay. Kau punya phone yang mana? Yang coklat tu. Ni. Silent. Kau tak ni. Slow sikit. oh ni dah lah. Siapa yang buka sikit? Siapa yang poster ni? Dah Zira. Silent. Dah buka kuat dah. Dia tak tahu. Dia tak tahu. Mana Hajira? Tak dengar. Zira tak dengar. Jaga guys. Lupa kan saya dengar apa nak lupa. Kenapa beat-nya lain ni? Beat-nya lain. Sorry lah, beat-nya ni. Tudang pula ke belakang ni. Starting dia dah lain ni. Tak tahu. Bila nak. Tak tahu kau cakap apa. Tak dengar. Dah lah. Siapa yang menipu ni? Siapa yang poster ni? Siapa? Dia tak tahu. Dia tak tahu. Saya dengar lagi raja. Aku dah pening semua. Jangan nyanyi. Dah tutup. Macam mana Disa? Okey, cerita. Dapat lagu apa untuk awak Tak, tapi Hazira tak tahu. Eli Seorang. Kita orang Yasmin.
Korang yang harga apa? Siapa bos Sarah Sofia? Aku pula. Sumpah kita dengar apa yang korang dengar. Ni lagu viral kan? Lagu Jangan bagi clue, jangan bagi. Okey. Ada tu. Jawapan dia. Ya, Marina. Tapi tak lawan. Patutlah semua salah. Nak lari tu rasa bersalah. Tak bola balik. Masuk kita juga. Ni nampak sangat ni tak tahu nak buat apa. Macam mana orang nak buat yang mana tu? Jangan. Kau ni kan. Tembang. Okey, dah. Dah. Oh, dah. Nak tepi siapa? Alamak, kena tutup. Aduh. Okey. Sabar. Apa? Ada coordination. Astagfirullah. Kisi, macam dia macam gelora sudah. Betul. Tadi semua orang hampir bergerak seiring sebab betul. So, ada betul imposter. Ui. Saya tak tahu saya lagu apa. Alah. Lagunya macam mana? Saya ke? Betul lain lagu lah. Ya. Aku ni nak beredar. Aku tu yang berdosa ni aku nak beredar. Pasti kan Cik kata lagu dah habis. Tapi saya ni dah habis. Betul tak dia play je lah. Allah Akbar. Aku nak nari dulu aku pandang dia. Oh dia pun behave ni. Saya tengok semua orang macam, wah, semua orang jamming lagu sama. Kenapa macam ni? Kita lain orang kita ingat kita imposter. Rasa Ready. Cuba praktis. kau hebat juga ya. Kau main rekod lama sangat. Tak masuk lagi macam kalau begini. Bersendirian. Kita macam ni kita? Oh. Kau tahu macam mana tadi sini? Okey. Kita balik. Aku lah guys. Angin kuat sangat ni. Aku tak duduk belakang Azira. Laju sikit dah please. Azira. Kena cacat ke? Berangin. Ui, angin dia.